Hai guys, Assalamualaikum. Selamat tengah hari Lembu Rokas ini. Okey, baru-baru ni ada tular satu video yang mana budak-budak Korea tak puas hati dengan management. Katanya sebab diorang punya komisen dipotong lah, gaji dikurangkan lah. Diorang tak puas hati, jadi diorang lepaskan geram diorang dekat barang-barang customer. Macam yang kita boleh tengok dalam video ni. Pada aku, diorang ni macam budak kecil yang takutkan dengan parents dia, tapi diorang marah dekat parents, tak tahu mana nak lepaskan, diorang rosakkan mainan diorang. Tapi dalam kes ni, kalau rosakkan barang diorang sendiri ataupun barang mak bapak dia, tak apa. Masalahnya sekarang ni, itu ialah barang-barang customer. Tak patut diorang buat macam tu. Bagi aku memang salah lah tindakan diorang ni, memang tak patut. Jadi, aku tiba-tiba pang dekat kepala otak aku dapat satu idea, and aku capai pen dan kertas. Aku pun mulalah lukis komik untuk isu yang viral kali ni. So kalau korang nak tengok macam mana aku lukis komik tu, jom kita layan video ni.